juta ringgit hilang begitu saja. Jadi kita ada duit. Kalau tak tahu urus duit, tak ada duit. Benda yang 800 juta ringgit sekarang ini sudah jadi 1,400 juta ringgit. Ini kerana kebijaksanaan mengurus, kebijaksanaan menyimpan duit supaya kita jadi kaya. Bukan itu saja, Proton umpamanya dah hilang 1 bilion ringgit. Dan banyak lagi duit yang hilang. Tapi sekarang ini newspaper dikuasai dan tidak dikenal menceritakan tentang kesalahan, kerugian dan sebagainya. Sebaliknya, dianya ditutup mulut ataupun tidak dikenal menceritakan sesuatu yang tidak disenangi oleh kerajaan. Sudah ada censorship. Tetapi bukan itu saja, saya amat berbangga kerana sekarang ini akan ada wilayah Iskandar di Johor. Alhamdulillah, wilayah Iskandar ini istimewa sekali. Ada kawasan-kawasan tertentu yang orang asing boleh masuk tanpa menggunakan pasport. Pasport tak payah, boleh masuk kawasan, boleh masuk Johor. Wilayah Iskandar ini boleh masuk tak payah pasport. Dan bukan saja boleh masuk, boleh bangunkan wilayah ini. Bangunkan bangunan-bangunan pencakar langit. Boleh dimiliki oleh sesiapa saja. Sesiapa saja ni siapa? Tentulah orang Singapura, orang Johor. Siapa ada di Singapura? Ramai. Banyak orang, bukan saja orang Singapura. Orang lain pun ada di Singapura yang boleh masuk wilayah ini tanpa pasport. Di antara yang boleh masuk wilayah ini tanpa pasport ialah orang-orang Israel. Kerana orang Israel mempunyai kedutaannya di Singapura. Jadi wilayah Johor ini yang tak menggunakan pasport ini akan diduduki oleh orang Israel. Ini akan ada laporan oleh pihak Yahudi terhadap diri saya ini sebagai anti-Yahudi. Tetapi ini kebenaran. Kalau tak pakai pasport, siapa saja pun boleh masuk. Dan kalau orang yang boleh masuk ialah orang Yahudi. Rakyat Johor rela. Apakah rakyat Johor rela? Supaya tak rela. Tapi tak perlu cakap. Jangan cakap. Nanti tak dapat jadi calon wakil rakyat. Mungkin juga tak dapat jadi ketua bahagian. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak belajar daripada sejarah kita. Kita kehilangan Singapura. Wilayah kita. Wilayah kita kehilangan kerana penipuan oleh pihak British. Juga mahal sangat, RM60,000 saja dapat Singapura. RM60,000 dibayar untuk Singapura sekaligus. Tak ada di Kedah dia bagi Penang dan Robin West di Kuala Lumpur bayar RM10,000. Kita tahu ini 60